wasallam telah memberikan didikan, peringatan kepada kita. Nabi menyebut, kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya. Adalah Bani Israel itu yang menjadi pemimpin mereka ialah para nabi. Perkataan sasa, yasusu, siasatan. Dan perkataan itulah perkataan yang melahirkan perkataan politik. Nak menunjukkan tentang politik ini satu perkara yang penting dalam kehidupan kita. Sebab itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ketika baginda wafat, di kalangan kibar sahabat, di kalangan pembesar-pembesar sahabat, daripada Abu Bakar, Umar, Osman, mereka berada di Saqifah Bani Sa'idah untuk memikirkan siapa pengganti baginda. Jenazah baginda yang mulia hanyalah diaturkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Yang lainnya ialah dari kalangan pembesar sahabat memikirkan siapakah yang akan mengganti baginda yang telah pun wafat. Nak menunjukkan betapa pentingnya soal kuasa politik. Betapa pentingnya disebutkan oleh Datuk Megat semua, Datuk Arman tadi. Nak menggambarkan tentang pentingnya kuasa politik. Sebab itu Nabi SAW juga sebut dalam hadis dia, sab'atun yawma la zilla illa zillu. 7 golongan yang akan mendapat perlindungan pada hari akhirat nanti. Rating 7 golongan ni tuan-tuan, Nabi sebut yang akan mendapat perlindungan. Yang pertamanya ialah al-imamul adil, politik, pemimpin yang adil. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, kerana dengan kuasa politik ni tadi, kitalah yang menentukan hala tuju negara, menentukan dan mencorakkan rakyat, mencorakkan pemikiran dan juga kestabilan dalam sebuah negara tadi. Sebab itu tuan-tuan, dalam soal kepimpinan, sebab apa kita menekankan soal bangsa ni penting. Bangsa yang berpengaruh itu penting untuk memastikan kestabilan politik wujud. Oleh itulah ketika Nabi SAW wafat, tuan-tuan, ada cadangan daripada orang-orang Ansar nak mencadangkan Sa'ad bin Ubadah daripada kaum Khazraj Al-Ansari. Orang Ansar, dia mencadangkan Sa'ad ini dilantik menjadi khalifah untuk menggantikan Nabi SAW. Tetapi ditolak. Sebaliknya, Sayyidina Abu Bakar dilantik menjadi khalifah. Sebab Sayyidina Abu Bakar ialah bangsa Quraisy. Kenapa Sayyidina Abu Bakar dilantik? Bangsa Quraisy ialah bangsa yang berpengaruh. Sehingga kan Nabi SAW menyebut, dikatakan ala immatu min Quraisy. Syarat nak menjadi pemimpin ini ialah orang Quraisy. Syarat. Sebab apa orang Quraisy? Sebab bangsa yang berpengaruh. Tetapi apabila Quraisy sudah tidak lagi berpengaruh, maka Ibnu Khaldun mengatakan syarat Quraisy ini tidak lagi menjadi bangsa. Salahuddin Al-Ayyubi, dia orang Kurdis, bukannya orang Arab. Maka sebab itulah kalau kita tengok dalam konteks politik Malaysia, bangsa Melayu ialah orang yang berpengaruh. Kita pula terdiri hampir 65%. Tetapi menjadi kepelikan, menjadi satu benda yang ajaib kepada kita apabila tahun 2018 UMNO yang telah hilang kuasa setelah 60 tahun memerintah. Maka pada ketika itu kita dapat lihat, coba bayangkan, kita 65% ditadbir, diuruskan oleh 35% dari kalangan orang yang minoriti. Maka kesannya kita tengok, kalau mereka tidak mengambil perhatian bab ini,
sehinggakan kestabilan tidak wujud, kegusaran tidak wujud. Kita tahu apabila orang-orang Melayu yang menjadi pemimpin, dia ni orang Melayu kita jahat macam mana pun tuan-tuan, dia ada agama. Jahat macam mana pun, mati atas meja arak, na'udzubillah lah. Tapi sebelum mati tu pesan kat kawan dia sebelah, hang kena panggil 40 orang mayang jenazah atas aku. Walaupun jahat, artinya kalau ikut mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, jahat macam mana pun tuan-tuan, dia akan akhirnya diseksa oleh Allah Ta'ala, akan dimasukkan dalam syurga. Orang yang duduk dalam neraka, dia tak kekal neraka, melainkan dia itu kafir atau murtad. Kalau masih ada secebis iman, jahat macam mana pun, dia ada peluang setelah diseksa oleh Allah Ta'ala, kemudian dimasuk dalam syurga. Tuan-tuan pula dengan cita-cita kalau gitu Ustaz, masuk neraka dulu lah. Jangan gitu. Jangan. Neraka ni tuan-tuan, kita boleh sebut na'udzubillah min zalik. Bukan setakat masuk lintas pun tak nak. Tapi saya nak sebutnya tentang bagaimana dalam ajaran kepercayaan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, jahat macam mana pun, kalau ada secebis iman dalam diri dia, dia ada peluang untuk masuk ke dalam syurga. Sebab itulah orang Melayu kita ni, dia kaitkan dengan agama. Dia kait dengan agama. Mana ada bangsa di dunia, syarat nak menjadi bangsa, mesti ialah Melayu, mesti ialah Islam. Syarat berbahasa Melayu, berbudaya Melayu, itu syarat yang paling penting ialah Islam. Islam. Dulu saya pun pelik juga, pasal apa? Dah tak betul ni, Melayu tu Islam, Islam tu Melayu. Mana betul? Rupa-rupanya betul boleh kita tengok hari ni kan. Saya tengok, jahat macam mana pun kita kata orang Melayu kita, dia kok mana pun masih ada iman dalam diri dia. Dia tahu dia buat satu perkara, lepas ni ada mati, ada soal mungkar nakir sana. Oleh itulah kalau dia jadi pemimpin, dia tak zalim dengan orang. Dia tahu dia menjadi pemimpin, dia akan disoal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuklah juga dia tak boleh melakukan zalim kepada orang bukan Islam. Ini jelas. Kalau kita ada, saya dengan sebab tu dialog dengan orang Cina, dengan orang India, kita bagi tahu jelas, kita tidak boleh buat zalim dengan kamu, bukan kerana takut kamu tak undi kami. Yang kami takut ialah lepas mati kami akan disoal oleh Allah Ta'ala. Oleh itulah perkara ini yang ditanam sejak daripada kecil oleh mak ayah kita. Orang Cina boleh duduk di kedai kampung, berniaga di kampung Melayu. Tuan-tuan tengok kan, mak saya pesan, jangan ambil barang Cina. Dia tanam kepada kita, nak barang bayar duit tak boleh, walaupun dia Cina, walaupun dia tidak Islam. Sebab tu orang Cina boleh berniaga kedai kampung Melayu. Daripada kedai ada 1 pintu, berkembang 3 pintu. Orang Melayu pula daripada berniaga 3 pintu hingga tak ada pintu. Nampak macam mana? Kita gitu kan. Tapi kita nak sebutnya dia boleh pasal apa? Kita dididik, diasuh, diajar. Maka itulah pembawaan yang kita bawa waktu kalau kita memimpin masyarakat dan juga negeri. Oleh itu tuan-tuan yang saya hormati sekalian, apa yang berlaku macam sebut tadi, persefahaman kita, perpaduan kita ni bukan jadi dengan secara irtijal ataupun cari spontan, tidak. Perik juga dalam keadaan kita nak mengatur sebagainya tadi. Alhamdulillah menjadi satu kenyataan. Dan apabila terjadinya di Negeri Sembilan, sebenarnya sebelah pun bertunas sikit di Johor, berputik di Negeri Sembilan, InsyaAllah berbuahnya di Putrajaya nanti, insyaAllah. Ramai kata Selangor bila? Selangor
Selangor tu putih dah tu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengingatkan apa yang jadi satu pepatah Arab disebut, ukiltu yauma ukila thawr al-abyad. Sebenarnya aku telah dimakan pada hari lembu putih dimakan. Apa maksud dia? Pepatah dia ceritanya tentang ada 3 ekor lembu. Satu ekor yang warna putih, satu warna hitam, satu lagi yang berwarna merah. Singa nak makan 3 ekor lembu ni, dan nak makannya 3-3 ni pakat bersatu belakang. Pergi serang singa balik, tak jadi. Akhirnya singa ada idea. Dia jumpa, dia kata 2 ekor lembu tadi, dia kata engkau semua ni, kerana kes lembu putih ni bahaya. Musuh ni bila nampak kamu duduk 3-3 orang ni, yang nampaknya lembu putih, dia akan tembak kamu 3-3 nanti. Jadi sebab tu kamu kena pastikan lembu putih ni kena mati. Itu yang dikatakan ukiltu yauma ukila thawr abyad. Sebenarnya aku ni makan ni bukan hari ni, dimakan ketika lembu putih dimakan. Maka akhirnya waktu singa nak pergi serang lembu putih tadi, mereka 2 lembu tadi ngelak, tak ada apa. Kemudian tinggal 2. Waktu 2 ni pula dia jumpa pula, dihasut lagi. Akhir dia kata, kamu bahaya juga. Dua-dua kamu ni kalau duduk sekali akan diancam oleh musuh. Maka waktu itulah kita tengok berlakunya pergaduhan, maka ketiga-tiganya hancur belaka. Maka begitulah ibarat yang kita dapat mengambil rumusan. Allah Ta'ala dah beritahu lama dekat kita, tapi kita ni buat macam mana Tok Megat, Tok Arman, jenis kita ni dah terantuk bau tergadah. Allah Ta'ala dah beritahu dah, wala tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum, dibaca oleh Datuk Zedi tadi. Jangan kamu bertelagah, jangan kamu bertelingkah, nanti kehebatan kamu akan hilang. 1400 tahun dulu Allah Ta'ala peringat pada kita. Kita lupa, kita lalai, kita alpa. Akhirnya Allah Ta'ala memberikan jawapan pada tahun 2018. Ini keadaannya. Maka sebab itu, tuan-tuan yang saya hormati sekalian, kita boleh bercakap bab ni, jangan kamu anggap bahawasanya seolah-olah kita bercakap soal perkauman, soal resis. Adakah salah apabila kita bercakap bab ni? Kita bercakap bab ini ialah bab yang memang termaktub dalam perlembagaan. Hak kita. Kita tak, dengan keadaan kita jelas, kita tak menafikan apa yang diperolehi oleh bangsa lain, kaum lain. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Saya sebut dah tadi, orang Melayu kita ni bangsa yang cukup baik, cukup beradab, cukup mengenang jasa. Inilah Melayu. Kalau kamu nak bercakap tentang di Kelantan, hampir 36 tahun minoriti orang bukan Islam di sana boleh hidup dengan elok. Sebab apa? Sebab Islam tak benarkan kita buat jahat ke orang. Itu asal dia. Kerana inilah juga dipegang oleh kita sebahagian besar di kalangan kita ni yang berpegang dengan pandangan demikian rupa. Maka sebab itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkara-perkara seperti begini memang orang cuba untuk nak
Memastikan nak sampai satu bulan ni macam-macam ada ni. Macam-macam. Kita ada tengok hari ni insya-Allah. Grafnya baik semua. Perlawanan pun kita tengok nampak macam tak berlawan. Macam tak berlawan. Kan? Pasal apa? Dia ni yang ada jentera pilihan raya ni mau tak mau ialah PAS dan juga daripada UMNO. Kan? Jadi apabila kita ni dah duduk sekali, tadi saya masuk tadi, sehari tadi 2 hari duduk berada di Serting, masuk tengok, memang macam tak berlawan. Memang hak yang selama ni duk buat kerja buat ni yang ada jenteranya UMNO dan PAS. Di sebelah sana sebelumnya ialah kita yang bersama-sama membantu. Tapi hari ni tak. Apabila kita dah bergabung, kita dah mempunyai kekuatan yang kuat, maka sudah tentulah nampak macam sedih juga. Saya pun sedih juga lah. Jadi sebab itu, tuan-tuan, mereka akan cari jalan. Mereka akan buat cara macam-macam untuk memastikan supaya kita ni pecah. Dia akan buat macam-macam. Sebab tu kita harapkan pemimpin semua, saya mimpin ni. Tok Megat mimpin. Tok Megat. Hak bawah okey semua. Kita semua menjaga elok. Dan apa yang penting, tuan-tuan minta supaya hati-hati kami di kalangan pimpinan ini dipimpin oleh Allah Ta'ala untuk memastikan supaya keadaannya berjalan dengan baik. Tuan-tuan, ada satu juga ungkapan daripada ulama. Dia kata apa? Laula sibyan rudha wasyaikhu ruka wal bahaim ruta la subba alaihim. Di mana Nabi menyebut apa, bukan hadis Nabi, la subba alaikumul azab sabba. Kalaulah tak ada anak-anak yang duduk menyusu, kalaulah tak ada orang tua yang duduk rokok, kalaulah tak ada binatang-binatang yang duduk makan dekat padang ragut, Allah Ta'ala akan timpakan azab bala kepada kamu. Tuan-tuan, saya apabila jumpa dengan Tok Dek hari penamaan calon baru ni, dia kata, Tok Dek kata, Datuk, saya memang dalam hati saya ni duk mikir, dia kata, satu hari nanti akan adanya kita macam ni hari ni. Saya pun kata kat dia, Tok Dek, mungkin Allah Ta'ala sayang kat kita lagi. Sayang kat kita lagi. Mungkin banyak lagi masjid-masjid ada orang duk semayang imarah lagi. Banyak lagi orang budak-budak hafal Quran ada lagi. Banyak lagi pondok-pondok yang duduk menghayati benda ni, menyebabkan Allah Ta'ala selamatkan. Cuba bayangkan kalau dalam keadaan kita nak menyatukan ni ketika kuasa kita hanya tinggal 40%, 35%, apa nak jadi waktu? Sekarang 65% boleh lagi untuk kita shift. Boleh lagi untuk kita muhasabah. Boleh lagi untuk kita memikirkan, untuk kita merancang, melakukan tindakan-tindakan ke depan. Artinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala masih sayang kepada kita, sayang kepada umat kita, menjadikan kita pada hari ini boleh untuk duduk seperti begini. Maka tuan-tuan yang saya hormati sekalian, kita harapkan di DUN sini orang PAS semua, saya selaku naib presiden mengharapkan kita juga mempunyai kekuatan kita, keahlian kita, undi kita selama ni yang bertanding di DUN sini. Kali ini PAS Perikatan Nasional tak bertanding, kita mengharapkan orang-orang PAS dan juga Perikatan Nasional memberi sokongan kepada saudara Saiful kita. Muda, orang muda segak elok ni. Kan? Jadi berikan sokongan kepada dia. Nombor 2. Tengok kotak nombor 2, bismillah lah.
Tak ada fikir dah. Kita harapkan kali ini dengan sokongan gandaan ini kita memberikan majoriti yang lebih di dalam pilihan raya pada 1 hari bulan nanti. Begitu juga di tempat yang lain di mana tidak adanya calon daripada Barisan Nasional, maka mereka juga akan memberikan sokongan padu tanpa berbelah bagi untuk memberi sokongan kepada calon-calon daripada Perikatan Nasional. Ini yang kita harapkan. Tidak ada benda yang kita tak boleh buat. Yang penting, selalu saya sebut mana-mana ucapan saya. Saya bicara pada malam ini bukan tentang masa depan saya. Bukan masa depan sebahagian besar di kalangan kita semua. Tapi kita bicara malam ini. Kita bercakap tentang pilihan raya ini. Kita bercakap soal perjuangan ini. Bukan masa depan saya yang sudah berumur 63 tahun tapi still young. Kan? Jadi sebab itu tuan-tuan, yang kita bicarakan pada bukan untuk kita, bukan untuk saya, bukan untuk tuan-tuan yang sebagian besar, dan juga bukan juga untuk sebagian besar pimpinan PAS, pimpinan UMNO yang sudah pun lanjut usia seangkatan dengan saya, malahan selebih pada itu. Tetapi kita bicara pada malam ini ialah anak yang duduk belakang, duduk dan dukungan ayah dia. Cucu kita yang balik nanti, tuan-tuan tengok dalam buayan. Tuan-tuan perhatikan anak-anak yang duduk di dalam kelambu. Tuan-tuan tengok bagaimana mereka, nasib mereka, perjuangan mereka yang akan hidup 50 tahun lagi. Mereka akan hidup 50 tahun lagi. Kita tidak mampu untuk hidup itu. Tapi inilah yang asas yang kita letakkan, yang kita pikirkan untuk mereka. Jangan kita mikirkan untuk kita. Sebagian besar di kalangan kita pula dah umurnya tua. Kenyang pun banyak kenyang dengan ubatnya. Belahak sedawa pun sedawa ubat. Gula pun kita tengok sekilo tahan 6 bulan. Pakat buat gula sendiri dah, kilang gula sendiri dah. Nak apa lagi? Yang kita fikirnya ialah untuk tadi cucu kita, untuk anak kita. Wal yakhshal ladina law taraku min wal yakhshal ladina law taraku zurriyatan dhi'afa. Hendaklah kamu rasa bimbang, takut nak meninggalkan zuriat keturunan kamu dalam keadaan lemah. Lemah dari segi agama, lemah dari segi politik, lemah dari segi sosial, lemah dari segi moral, lemah dari segi segala-galanya. Inilah yang paling kita takut, bimbang. Kita nak meninggalkan zuriat keturunan kita, anak cucu kita. Inilah yang paling kita takut sekali. Ini arti pilihan raya pada kita. Jangan tuan-tuan fikirkan pilihan raya ini oleh kerana dia boleh pergi sogok macam-macam. Dia nak bagi sara ke seru ke, tuan-tuan balun saja. Balun saja. Kita bagi situ. Sebab tu saya pun kadang-kadang mana-mana tempat saya pun kesian juga. Saya marah dalam ceramah-ceramah pun tuan-tuan mendengar macam mana awak ni tak kenang jasa. Di Johor baru ni dia orang balun UMNO siang malam, pagi petang, subuh sahur duha. Kan? Seolah-olah macam UMNO ni dia jadi Perdana Menteri kerana UMNO sebut tadi. Dia jadi Menteri Besar ni pun kerana UMNO. Dia tiba-tiba kamu tak boleh mikir ke? Saya masih ingat lagi waktu pilihan raya di Melaka dengan di Johor. Ketika tu kami duduk dalam kerajaan. Dalam kerajaan, saya masih ingat lagi. Datuk Mak Sabri kata, okey, kita kempen. Biasa, betul semua. Tak ada lah gila macam ni. Dia kata tak boleh terima benda tu. Kami sedih, tak ada apa. Pergi kempen. Tak ada lagi kita kata nak hentam. Kan? Tak ada, kita sedih. Pakat tentang dasar dia, pulang pada rakyat. Tu pilihan raya Melaka dengan Johor. Kita tertunjukkan bukti. Tapi hak ada hari ni, ya Allah ya Rabbi. Kan? Seolah yang tu lagi berat. Besok dia pajak lah. Bila undi bau undi bau kan. Sendiri mau ingat lah. Sendiri mau ingat lah kan. Sendiri mau ingat awak buat ke tu kat orang kan. Sebab itu tuan-tuan yang saya hormati sekalian, kita harapkan apa yang kita lakukan ini ialah tidak lain dan tidak bukan untuk memastikan supaya kita mempunyai satu kekuatan dan perpaduan yang baik demi masa depan negara kita, anak cucu kita, bangsa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala pelihara kekuatan ini. Kalau tidak kita,
siapa lagi? Kalau kita tidak memulakan, siapakah yang akan memulakan? Kalau kita tidak korban, siapakah yang akan korban kepada ini? Kalau kita tidak lakukan, siapa yang akan lakukan? Kalau kita tidak memikirkan, siapa lagi yang akan memikirkan? Kalau kita yang tidak bertindak, siapa lagi yang akan bertindak ke arah itu? Justru itu 1 hari bulan ini, dengan tekad kita yang ada masa lagi 4 hari untuk kita terus bekerja, kita kukuhkan perpaduan kita, kukuhkan persamaan kita untuk memastikan satu perubahan politik di Negeri Sembilan ini akan berlaku insya-Allah. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangkit, bangkit, bangkit rakyat. Satu-satu, satu rakyat. Tolak, tolak, tolak PH. Tolak, tolak, tolak PH. Takbir, takbir, takbir. Barisan, perikatan. Hobin, 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 jang. Hobin, jang. Hobin, hobin, sampai Monang.